Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan membentangkan analisis berkaitan peringkat literasi menulis bagi seorang murid tahun 5 serta punca masalah dan cadangan strategi intervensi yang sesuai. Berdasarkan situasi yang diberikan, murid tersebut sebenarnya sudah mempunyai kemahiran asas dalam penulisan. Hal ini dapat dilihat apabila murid tersebut mampu menulis ayat dengan betul. Namun begitu, terdapat beberapa kelemahan yang dapat diperhatikan. Antaranya ialah idea yang ditulis sangat terhad dan tidak tersusun dengan baik. Murid hanya menulis isi yang sedikit dan tidak mengembangkan idea yang ada. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa murid ini berada pada peringkat menulis berkembang, iaitu peringkat di mana murid sudah boleh menulis ayat tapi masih memerlukan bimbingan guru untuk mengembangkan idea dan menyusun isi penulisan dengan lebih sistematik. Seterusnya kita akan melihat punca masalah yang menyebabkan murid menghadapi kesukaran dalam penulisan. Punca pertama ialah kurang idea atau pengalaman. Murid mungkin tidak mempunyai pengetahuan atau pengalaman yang mencukupi berkaitan topik yang diberikan. Keadaan ini menyebabkan murid sukar menghasilkan isi yang banyak dan akhirnya penulisan menjadi terlalu ringkas. Punca keduanya ialah tidak menguasai teknik menyusun karangan. Murid tidak mengetahui cara yang betul untuk membina struktur karangan seperti pendahuluan, isi dan penutup. Akibatnya, ayat yang ditulis menjadi bercampur dan tidak tersusun dengan baik. Selain itu, terdapat juga beberapa faktor lain yang menyumbang kepada masalah ini. Antaranya ialah kurang pendarahan kepada contoh penulisan yang baik. Jika murid jarang membaca atau melihat contoh karangan yang betul, mereka tidak dapat memahami struktur penulisan yang sepatutnya diikuti. Di samping itu, penguasaan kosakata yang terhad juga menjadi salah satu punca utama. Kadang-kala murid sebenarnya mempunyai idea, tetapi mereka tidak tahu cara untuk menyampaikan idea tersebut dengan ayat yang sesuai. Hal ini menyebabkan penulisan menjadi terlalu ringkas dan tidak berkembang. Bagi membantu murid mengatasi masalah ini, terdapat beberapa strategi intervensi yang boleh digunakan oleh guru. Strategi pertama ialah penggunaan peta minda atau peta item. Melalui kaedah ini, guru boleh membantu murid menyenaraikan isu penting sebelum menulis. Contohnya, bagi tajuk pengalaman di sekolah, murid boleh membahagikan idea kepada beberapa bahagian seperti aktiviti pagi, waktu rehat dan aktiviti co-curriculum. Kaedah ini membantu murid menjana dan menyusun idea dengan lebih jelas. Strategi kedua ialah teknik kerangka karangan. Guru boleh memberikan format penulisan yang mudah kepada murid seperti pendahuluan, isi 1, isi 2, isi ketiga dan penutup. Dengan adanya panduan ini, murid dapat menulis karangan dengan lebih tersusun dan sistematik. Strategi yang ketiga ialah latihan pengembangan ayat. Dalam latihan ini, guru memberikan ayat yang mudah dan murid diminta untuk mengembangkannya menjadi ayat yang lebih lengkap. Sebagai contoh, ayat asas seperti saya pergi ke sekolah boleh dikembangkan menjadi saya pergi ke sekolah pada awal pagi bersama rakan-rakan dengan perasaan gembira. Aktiviti ini membantu murid menambah idea dan membina ayat yang lebih panjang dan jelas. Kesimpulannya, murid ini sebenarnya mempunyai asas dalam kemahiran menulis, tetapi menghadapi kesukaran dalam mengembangkan dan menyusun idea dengan baik.
Oleh itu, penggunaan strategi seperti peta minda, kerangka karangan dan latihan pengembangan ayat dapat membantu murid meningkatkan kemahiran menulis secara lebih sistematik dan berkesan. Okay, sampai di sini sahaja pembintangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.